Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan website reka web yang dibangunkan untuk topik lakaran RBT tingkatan 1. Pada paparan ini, pengguna perlu mendaftar atau log masuk terlebih dahulu untuk mengakses kandungan pembelajaran. Ini ialah halaman utama reka web yang memperkenalkan topik lakaran RBT tingkatan 1. Penggunaan warna gelap bersama ungu dan biru menjadikan paparan lebih moden, menarik dan membantu murid fokus semasa belajar. Butang navigasi disusun dengan jelas untuk memudahkan murid bergerak, manakala AI chatbot, cikgu reka membantu murid bertanya soalan semasa belajar. Paparan bahagian bawah pula menunjukkan pengenalan ringkas tentang lakaran supaya murid memahami maksud dan kepentingannya sebelum meneruskan pembelajaran. Seterusnya ialah bahagian nota ringkas, di mana saya menggunakan nota flip digital supaya murid boleh membaca asas lakaran dengan lebih menarik dan mudah diulang kaji. Seterusnya, bahagian bawah memaparkan video pembelajaran lakaran yang disusun secara langkah demi langkah berdasarkan DSKP supaya murid lebih mudah faham dan boleh ulang semula pembelajaran. Kita scroll ke bawah lagi, terdapat bahagian contoh lakaran dan tutorial. Sebagai contoh, folder earphone ini merangkumi beberapa contoh lakaran earphone sebagai rujukan murid, manakala bahagian bawahnya menyediakan tutorial melukis langkah demi langkah. Bahagian ini membantu murid melihat proses lakaran dengan lebih jelas dan boleh dijadikan panduan semasa latihan. Seterusnya, halaman aktiviti dalam reka web. Pada bahagian ini, saya menyediakan beberapa aktiviti seperti lakaran idea pantas, cabaran 2D kepada 3D dan sebagainya. Aktiviti ini bertujuan membantu murid mempraktikkan kemahiran lakaran secara aktif, bukan hanya membaca nota atau menonton video sahaja. Melalui aktiviti ini, murid boleh melatih diri untuk menghasilkan idea, menukar bentuk rata kepada lakaran yang lebih jelas serta menilai lakaran yang sesuai. Di bahagian bawah halaman pula terdapat ruangan untuk murid menghantar hasil kerja yang telah siap supaya kerja tersebut boleh dinilai. Bahagian ini membantu guru melihat tahap kefahaman murid dan memberi maklum balas terhadap hasil lakaran mereka. Seterusnya, kita kembali ke halaman utama dan pergi ke bahagian kuis. Bahagian kuis ini dibina secara interaktif dalam bentuk permainan supaya murid tidak hanya membaca nota atau menonton video tetapi turut menguji kefahaman mereka secara aktif. Melalui kuis ini, murid boleh menjawab soalan berkaitan topik lakaran seperti definisi, jenis lakaran, elemen lakaran serta langkah-langkah menghasilkan lakaran. Pendekatan berbentuk game ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik, mengurangkan rasa bosan serta membantu murid menilai tahap kefahaman mereka sendiri. Bahagian ini juga selaras dengan analisis tematik yang mencadangkan elemen kuis dan aktiviti interaktif dalam reka web. Jadi, itu saja untuk setakat ini. Sekian, terima kasih.